Tuan-tuan tengok di Aceh, Indonesia jadi apa? Trailer, duduk atas trailer. Tu dia lagi dahsyat. Dia main dengan lumpak, tuan-tuan. Dia main dengan lumpak sedalam rumah. Tinggi rumah, lumpak tu dia main. Allah hantar main. Kita tak kena sampai macam tu. Tapi kita kena sikit, tuan-tuan. Up status. Up status. Macam-macam lah. Bagi tahu macam ni, bagi tahu macam ni. Allahu Akbar. Alangkah cantiknya kalau tulis qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah takdirkan benda ini kepada kami, kami redha. Oh, cantik kalau keluar tulisan macam tu. Tapi sebaliknya, kita merungut. Kita merungut, dan banyak kali saya duk sebut hak kena banjir ni, tuan-tuan. Berapa orang yang semayang? Tak semayang. Tak semayang, tuan-tuan. Alasan kotor. Alasan kotor. Tuan-tuan tengok. Adakah dia boleh excuse untuk semayang sebab alasan kotor? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Hak buat bendang pun bagi alasan. Ustaz, kami tak semayang lohak ni, Ustaz tu. Selut pula ni. Saya tanya balik, awak selut najis ya? Tu. Nampak, tuan-tuan? Bagi alasan, tak mau semayang. Hak duk tangkap ikan pula di laut. Tanya, macam mana nak ambil wuduk? Lagi syok. Hampa duk atas ayak, hampa tanya, macam mana nak ambil wuduk? Tak ke penin nak jawab tu. Sebab fahaman kita ada fikir, oh nak kena komok ni, sehari masin. Komok dia kata masyarakat Melayu ni, tuan-tuan. Duduk atas bah ambil wuduk berkomok. Duduk atas bah, duduk atas kereta api, suruh ambil wuduk. Komok, Allahu Akbar. Atas bah pergi komok nak pergi tok tahu mana? Nampak, tuan-tuan? Benda-benda macam ni kecil ya. Sedangkan bila kita belajar, kita nampak subhanallah, mazhab fiqh ni mai pada kita. Oh, dia nak pemudahkan kita sebenarnya. Dia bukan nak menyusahkan kita. Cuma kita kena faham betul-betul. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila hangpa nak semayang, faghsilu wujuhakum, basuh wajah hangpa, muka hangpa. Sebab hak mai daripada sebelum tu, komo, istinsyak, masuk ayak dalam hidung, ayak dalam hidung, hak tu semua sunnah. Hak penting sekali itu, hak tu, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang masyarakat Melayu petikai benda tu. Oh, macam mana nak komok ayak masin? La ilaha illallah. Sama juga dengan muslimat. Minta maaf, muslimat marah kat saya tadi. Dia kata, ustaz tak boleh semayang pasal telekung tak ada. Saya kata syarat semayang bukan, syarat sah semayang bukan sebab telekung. Bagi alasan, oh masjid tak ada telekung, tak boleh semayang. La ilaha illallah. Bila muslimah ini dia pakai dengan pakaian yang menutup aurat, Allahu Akbar, tak masalah. Tapi dia meletakkan telekung, itu syarat sah semayang. Bila tak ada telekung maka tak semayang. Oh, tuan-tuan, pasal apa masyarakat kita jadi lagu ni? Pasal apa masyarakat kita jadi lagu ni? Nak buat syariat jadi susah, nak buat ni jadi susah. Bila main musibah, oh hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. La ilaha illallah. Tuan-tuan, Islam bukan main untuk menyusahkan kita. Islam main untuk memudahkan kita. Hak tu sebenarnya. Tapi bila kita kembali balik kepada Nabi SAW, kita pegang dengan akwal-akwal para ulama, maka kita jumpa dan kita nampak, oh rupanya macam ni.